Saudari, Sekian Kim Siang dan rakan-rakan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini kita punya topik ialah hot topik ya. Ya, jadi harga minyak. Ya, harga minyak hari ini adalah 243.65 per barrel US. Jadi, apakah langkah yang positif yang boleh diambil oleh kerajaan Sabah? Jadi berdasarkan situasi harga minyak mentah global yang meloncat tinggi ke AS90 dan 100. Jadi setong kepada April 2026. Jadi dengan krisis Tenggara Asia Barat, langkah-langkah positif yang perlu diambil oleh kerajaan Sabah untuk mengurus kesan ekonomi, terutamanya kos harga hidup. Ya, jadi satu, mengkukuh OPTIRIS dan kawalan subsidi ya yang memperluas OPTIRIS 4.0, menumbuhkan pasukan khas di peringkat negeri untuk menekan kristisan bahan api ke luar negara atau sektor yang tidak sepatutnya memastikan subsidi benar-benar sampai kepada rakyat Sabah. Jadi kedua ialah langkah yang perlindungan kos sara hidup rakyat. Jadi mempertahankan subsidi diesel RM2.15 seliter. Ya, inilah dikatakan. Jadi berbanding loncatkan harga tanpa subsidi di Semenanjung bagi melindung pengangkutan darat dan bot nelayan. Jadi, ketiga, perbagaikan ekonomi dan tenaga baru. Ya, jadi mencepat tenaga boleh baru mengurangkan bergantungan kepada bahan api fosil. Ya, jangan tergantung kepada diesel lah. Jadi apa yang kita langkah-langkah? Jadi penjangan elektrik dengan melabur dengan tenaga solar, hidro atau geothermal bagi jangka masa panjang. Jadi ini yang langkah-langkah ya. Dan satu lagi ya, peningkatan hasil negeri dan pelaburan. Jadi maksimumkan hasil royalti menggunakan lonjakan harga minyak untuk meningkatkan hasil negeri melalui royalti dan penyataan langsung syarikat milik negeri. Ya, jadi contohnya petroleum dalam sektor haluan dan hiliran. Ya, jadi sampai sini saya jemput semua rakan-rakan Jerry Kang untuk mengulas sedikit tentang hal ini. Jerry, disilakan. Dari segi sudut perancangan keuangan, kerajaan Sabah, usaha yang diberikan oleh kerajaan Sabah sangat baik. Kerajaan Sabah melakukan program sentuhan kasih rakyat Sabah syukur, merupakan inisiatif kerajaan negeri yang menyalurkan bantuan tunai kepada golongan miskin Tegar. Bantu meringankan beban kos rakyat Sabah. Melalui simakan bantuan, program syukur menawarkan bantuan tunai RM300 sebulan kepada 100,000 penerima dalam kategori miskin dan miskin Tegar. Jadi, nilai tambah inisiatif persekutuan seperti SDN Sabah Media. Pada peringkat persekutuan juga membantu kerajaan Sabah meringankan beban rakyat Sabah dari segi sudut panjang keuangan. Lebih 2 bilion disalurkan bagi membantu menangani kos sara hidup di Sabah dengan syarat SDN melibatkan kira-kira 800,000 penerima bernilai 1,25 bilion dengan kadar penggunaan mencecah 98%. Kerajaan
Persekutuan peruntukan 250 bagi program pengenaan fokus ng pesan harga barang asas di Sabah Sarawak banding ng harga akibat kos logistik yang sangat tinggi. Itu saya sharing dari segi sepanjang keuangan. Ya, jadi kita banyak terima kasih kepada Kerajaan Sabah dan kerajaan untuk ambil langkah-langkah positif untuk membantu rakyat di negeri ini. Jadi di samping itu langkah-langkah yang lain sedang diambil untuk membantu rakyat di negeri Sabah. Ya, jadi silalah subscribe dan share. Terima kasih.